Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Marwah binti Said Fahmi Afendi dan saya Muhammad Imtiaz Fakrullah bin Anwar selaku kru TV PSS Azharnuji SMK Putrajaya Presin 92. Pada hari Jumaat yang penuh barakah ini bertarikh 16 Januari 2026 bersamaan dengan 27 Rejab 1447 Hijrah, sekolah kami telah mengadakan sambutan Isra Mi'raj bagi tahun 2026. Sambutan ini juga melibatkan murid dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Isra Mi'raj diperingati sebagai peristiwa agung perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit ke-7 sehingga ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima kewajipan solat 5 waktu sebagai hadiah utama menandakan kebesaran Allah dan pengukuhan umat Islam. Ia adalah mukjizat yang memberi pengajaran tentang keimanan, ketabahan dan disiplin solat. Majlis ini berlangsung dari jam 7.30 pagi sehingga 9.30 pagi. Majlis ini dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan diteruskan lagi dengan sesi podcast yang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kini bersama-sama kami ialah Ustaz Zulkafli bin Abdul Ghani, penolong kanan hal ehwal murid SMK Putrajaya Presin 92. Apa khabar Ustaz, sihat? Baik, alhamdulillah. Jadi Ustaz, soalan pertama, bagi Ustaz, apa cara yang berkesan untuk mengatasi keruntuhan akhlak murid sekolah? Jadi pertamanya Ustaz merupakan penolong kanan hal-hal murid di SMK Putrajaya Presin 92 yang baru pada tugas pada tahun ini 2026. Jadi antara soalan yang telah dinyatakan kepada Ustaz tadi, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah keruntuhan moral di kalangan pelajar. Yang pertama sekali adalah kepahaman tentang peranan sebagai seorang pelajar, tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Kita perlulah menjadi pelajar yang mempunyai sikap, mempunyai tanggungjawab sebagai seorang pelajar yang cemerlang. Bagaimana nak menjadi pelajar cemerlang? Seharusnya dia mempunyai disiplin yang baik. Yang kedua, melalui sikap ataupun berkawan. Berkawan, kita pilihlah kawan-kawan yang baik. Jangan pilih kawan-kawan yang tidak baik. Sebab apabila kita pilih kawan-kawan yang tidak baik, maka kita akan turut serta bersama orang-orang yang tidak baik. Jadi seharusnya kita dalam memilih kawan, hendaklah kita memilih kawan yang baik supaya kita dapat menjadi pelajar yang terbaik. Baik Ustaz, soalan yang kedua, apa komen Ustaz dalam majlis yang telah kita jalankan pada hari ini? Pada hari ini kita telah melaksanakan podcast yang kita laksanakan pada pagi ini sempena Isra dan Mi'raj, dan ini menjadi satu amalan ataupun menjadi rutin sekolah untuk melaksanakan bagi memperingati peristiwa penting yang berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi program ini sangat menarik dan apa yang kita terapkan pada hari ini adalah untuk menambah minat dan memberi kelainan. Kita mengadakan dalam bentuk podcast yang mana program-program ini boleh memberi kewajipan kita menunaikan solat, sehingga kan pada awalnya dalam peristiwa Isra Mi'raj sebelumnya adalah Rasulullah arahkan supaya menaikkan solat sebanyak 50 waktu dan akhirnya telah dikurangkan oleh Allah SWT menjadi 5 waktu sehari semalam. Jadi dengan peristiwa ini menunjukkan kesungguhan Rasulullah SAW untuk memberi keringanan kepada umatnya dalam beribadah kepada Allah SWT. Itu saja. Sekian daripada kami. Saya Sharifah Marwah binti Said Fahmi Afendi dan saya Muhammad Imtiaz Fakrullah bin Anwar selaku kru TV PSS Azharnuji SMK Putrajaya Presin 92. Berjumpa lagi kita di video akan datang. Bye.